Jom kita breakdown konten VCR Loves You. Banyak bisnes yang nak naikkan brand image orang kat social media. Lepas tu diorang nak buat benda tu dengan cepat. Untuk buatkan dengan cepat ni, diorang guna cheat code kan. Diorang pakai dancing videos, trending sound. So memang dancing videos yang boleh naikkan views dengan cepat. Tapi adakah kena pada brand image korang? VCR ni adalah satu coffee chain yang agak famous, agak premium lah. So tak ada masalah pun untuk orang buat konten macam ni. Dan aku tengok konten ni pun ada 200,000 views. Konten ni objektif dia adalah untuk bagi tahu pasal menu baru. Konon-konon ni nak attention grabber and ada text in the middle. Now that we got your attention, kita nak releasekan menu baru berapa bulan. Lepas tu detailnya hanya dekat dia punya caption. And comments dia tak ada seorang pun cakap pasal menu tu sendiri. Dan diorang cuma komen pasal wanita yang ada dekat depan tu and how hot they are. Dan adakah benda ni align dengan VCR punya branding image? Aku pernah pergi VCR, and VCR kat Bangsar ni adalah satu upscale cafe yang premium. Nampak macam diorang ni pakar kopi. Bila dia keluarkan konten macam ni, kita tak dapat langsung satu pun vibe yang diorang ni adalah cafe premium. Benda ni masalahnya bukan VCR je yang buat, Izakaya Yaruki dan juga Highway Cafe. Tapi the reason konten diorang naik sebab talent diorang yang atraktif dan yang dance move yang agak cantik. Apa yang aku nak recommend untuk coffee shop ni, antara strategi yang paling hebat is community building. One of the reason kita minum coffee pun is because we wanna talk. Kalau dalam Mak Saleh punya cerita, dia nak ajak pergi dating, let's grab a coffee. So bila kita nak double down on this, kita kena buatkan konten-konten yang membagi value yang sama. Contoh macam Homeboy, dia gunakan konten dia untuk cerita pasal journey dia daripada umur 18 tahun buka kedai kopi sampai sekarang. Orang yang tengok ni jadi incline untuk support this guy. So apa yang VCR patut buat bagi aku adalah tunjukkan authority pasal kopi dengan cara educate pasal kopi, cakap pasal coffee bean, cara yang best untuk roast, how to make the best coffee. From there kita boleh dapatkan authority yang VCR ni adalah someone yang pakar pasal kopi. Yang kedua adalah storytelling sambil buat kopi. Sebagai contoh macam Nadia X Coffee dekat Instagram, apa yang dia buat adalah dia hanya bercerita pasal kehidupan ataupun bercerita pasal apa-apa yang dia nak cerita pun sambil buat kopi. Apa yang aku cuba nak sampaikan kat sini adalah memang boleh video tarian ni boleh naikkan views dan followers, tapi kita kena ingat adakah benda tu match dengan kita punya brand image. Dan most of the time video tarian ni memang tak akan align dengan brand image kita, dan itu adalah trend based. So that means bila trend tu dah habis, benda tu dah unusable dan kita tak boleh nak replicate. So kalau kita just kejar trend, dia mungkin akan dapat bantu sekarang, but not for the long term. Cuba komen lepas ni nak kita orang tengok konten apa pula and bagi suggestion untuk orang. Cuba komen, cuba tag orang pun tak apa.